klien pesan kalau dia meninggal suruh Kak Afa yang mandikan jenazahnya. Serius ah? Apa tu? Okay, throughout I punya journey as a real estate agent, this client sebenarnya is from your client. When you first jadi agent, you buat roadshow kat daerah Bedok area, actually is your client, betul tak? Okay, this kakak sebenarnya dia first jual rumah because dia bercerai, remember? Yeah. Kita jualkan rumah dia from 5 room. Dia bercerai. Lepas tu kita dapatkan dia, dia suruh kita appealkan dia sampai dia dapat BTO. Remember? Betul. Tapi kakak ni Masya Allah, hati dia sungguhlah baik. Ini ada cakap klien kiriman Tuhan. Sebab apa? Siapa-siapa kalau nak jual rumah dia akan cari Roslan. Walaupun saya dah jadi agent, dia macam, because Roslan is the one yang Entertain her daripada dulu. Because masa tu I belum jadi agent kan. Dia akan lan, dia ni nak jual rumah. Lan, dia ni nak beli rumah. Remember? Lepas tu bila dia kata dia nak jual rumah lagi sekali, and then I came in. Tapi dia pun tak berapa layan I sangat. More to Roslan sebab klien Roslan kan. So I pun tak apa, I ikut. First touch lah. Your first touch, our first touch you. So I pun pergi dengan dia, kita buat kira-kira. Masa tu dia beli 3 bilik BTO and dia kata I'm reaching 55. Right? I'm reaching 55 and I thought of jual 3 bilik BTO tu and fully pay another 3 room. Yeah. Next flat, tapi dia nak pergi more to east area. Remember rumah yang dekat dengan kedai, dekat dengan of course Pasar Gelang. So actually kita dah buatkan kira-kira, it's good to go sebab dia belum 55, jadi dia punya CPF semua boleh bayar penuh untuk rumah. Yes, Betul tak? Betul. Dah jual rumah in one viewing sebab rumah dia very good, Chinese can buy. Betul tak? Chinese eligible. Ingat tak rumah dia very nice view, high floor. High floor, very nice. Yeah. Jadi bila kita dah jualkan rumah, kita dah dapatkan rumah, kita boleh buat kontrak sebab dia fully pay kan, CPF and cash. Jadi semua boleh fully pay. So actually bila kita dah dapatkan dia rumah, almost completion, something happen. Yeah. Jeng. Dia call I. Padahal I cakap dengan you kan, all the while dia refer client, dia akan call Roslan. Betul. So dia call Afa. One of my favorite clients. Client, our first client yang kasih kita confident, yang kasih kita jual rumah dia, jual beli, refer. Dia call Afa. Dia bukan saja jual beli rumah dia. Orang lain pun. After divorce, Benda. dengan ex-husband also, they asked the ex-husband to call me. And I managed to buy. Belikan dia rumah juga. Benar. Bayar penuh juga. Yeah. Okay. The news is that bila dia call, dan menangis-nangis. I cakap, kenapa ni? Ingatnya dia tak nak beli rumah kan? Dia menangis-nangis. I say, Kak, kenapa kak? The reason they call I because they tahu I had the experience because I lost my dad through cancer, right? So they call, Afa, I baru balik daripada klinik. Padahal dia klinik assistant. I baru balik daripada klinik. And then they diagnosed me with cancer stage 4. Stage 4. Padahal dia nak dapat kunci minggu depannya kan, dia nak dapat kunci, dia dah nak complete. So dia kata stage 4 Afa. Kenapa macam gini? She's a single owner, right? Dia seorang aja kan. Jadi kenapa macam gini Fa? Kenapa macam gini? Dan I macam macam tak tahu apa. Macam mana I nak console dia. Macam Betul. Ya Allah, padahal she's looking forward to move. She's the type very bubbly. Yeah. Orang dia paling baik. Dia akan kalau kita pergi viewing, ingat tak? Dia tahu Roslan ni suka kuih ros. I think last year ada kasih you all semua kuih ros tu. Dia kata, kakak tahu Roslan suka. Dia orderkan daripada cousin dia kuih ros tu. And every time dia akan orderkan untuk Roslan. Remember that kuih ros? Sepupu dia buat. So I cakap, okay tak apa, kita dah nak completion. Padahal dia look forward. Dia dah nak renovate rumah tu. Dia nak macam hidup kat situ. Lepas tu dia nak retire. Dia tak nak kerja lagi. Sebab apa? Dia kata, dah lah cukup lah, rumah dah habis bayar. So when we came down nak buat handover, dia menangis. Dia cakap, doktor kata dah tak ada harapan. Dah tak ada, dia tak boleh hidup lagi. Sebab apa? Dia dah stage 4. Padahal dia kerja dekat hospital kan, clinic assistant. Dia punya cancer dah merebak cepat sangat. Too fast. Daripada dia bara rahim, lepas tu dia dah spread. So the only comfort way that kita boleh cakap that dia adalah orang yang baik. Tapi I tell you kan, dia kadang-kadang kan I ada share, I pergi kelas-kelas gini kan. And then dia kata, okay Afa, kakak pun nak join. Dia join masuk tadarus, dia masuk kelas-kelas apa yang I join online, semua dia join. Walaupun dia tengah pergi bahagian kemo tu, she make an effort to dengar tau. Rasa malu diri ni macam kita ni kadang-kadang pun tak ada effort untuk nak ni, tapi dia tengah-tengah cuci darah ke tengah apa kan, dia still dengar.
Okay. After that, dia sakit terus. Dia dah pindah, Merebak makin. dia dah pindah. Cancer. And dia masuk that community hospital. Do you remember? Then I pergi visit dia. I pergi visit dia seorang dulu. Lepas tu you visited her at home. Ini yang paling sedih. Dia tanya Roslan permission. Roslan, kakak teringin sangat nak makan nasi lemak Afa masak. Boleh tak Roslan akak minta izin? Baik tak orang tu minta izin suami untuk kita masakkan dia? So we actually, cakap boleh kak. Padahal dia dah tak ada appetite nak makan. Tak ada. But I tell myself, okay, dan bila balik I bilang anak I tolong masak. Mikela semua tolong masak nasi lemak. Besoknya I datang. Sesuap je dia makan sesuap. Okay dah, cukup. Orang dah sakit. Yes. Tak ada appetite to eat lah kan. Dia berbual pun lepas tu dia kata dia dah tinggalkan amanah pada anak-anak dia. Satu, kalau dia meninggal rumah ni nak jual, suruh Kak Afal dengan Abang Roslan jualkan. Dua, kalau korang jual beli rumah, korang kena panggil Kak Afal dengan Abang Roslan juga. Betapa baik bukan untuk diri dia tau. Family dia pun dia suruh kita amanah. Nombor tiga, kalau dia meninggal, dia nak Kak Afaf pun mandikan jenazah. So bila dia dah deteriorate, lepas tu diorang masukkan dia balik community hospital, and one day before she pass away, I pergi, memang dah teruk. So dia cakap that Kak Fah, kalau kakak boleh meninggal bulan Ramadan kan bagus, dia cakap. So after that kita pun macam akak doa je. Fah cakap Allah tu maha baik. Dia meninggal 10 malam terakhir Ramadan. Dia meninggal yang paling baik sekali. Paling baik. Dia meninggal 10 malam terakhir, and bila kita pergi ziarah lah keluarga dia, Roslan dah pesan, anak dia ramai. Ada adik, ada kakak, ada sepupu semua. Dia masih ada mak tiri. So Roslan kata, kalau you tak dapat mandikan dia, you jangan rasa sedih, you jangan rasa kecewa. Sebab apa? Kita biarkan keluarga dulu. So that is what we do. Pergi give the support to the family. Habis anak dia kata, Kak Afah, you masuk kat dalam, masuk. I cakap, no, kasih yang lain. Because the sepupu all semua nak mandikan dia. No, tak mau, tak payah. No. Habis tukang mandi tu kata, ada siapa-siapa lagi nak masuk? Oh, saya nak masukkan ni, kakak ni. Sebab mak saya dah amanahkan. Kakak ni, dia nak kakak ni mandikan dia. At that moment, I tengok Roslan kata, okay, go. So, actually dia adalah seorang klien yang so nice. Very nice lah. Selama dia hidup tu, I rasa dia selalu macam happykan orang. Murah hati sampai memberi sampai kita dah buat case dia bukan untuk jual beli rumah. Kita dah jadi macam keluarga sampai dia nak I mandikan dia. Dia rasa is different bila she is someone that macam suka menolong orang. And that year kan, I punya birthday, you ingat tak? Dia suruh anak dia orderkan I bunga. Dia cakap orderkan Kak Afah bunga sebab tak tahu bila lagi dia boleh kasih I hadiah. So she give me, you bawa I surprise kat I pergi Bali. She thought I in Singapore, remember? So she give a bouquet of roses. Dia suruh anak dia order. Dalam kesakitan, dia dekat hospital tu, dia suruh anak dia hantar bunga. So actually this is the client yang I akan ingat sampai bila, because starting dia memang tak rapat dengan I, tapi kerana dia dah sakit, she like everything dia akan call Afah, kakak dalam kesakitan. Dia cakap sabar, Allah sayang, because bila Allah uji kita dengan sakit, Allah sebenarnya sayang dengan kita. It becomes a family to us. Family. And then true enough, after dia meninggal, I jualkan rumah dia, a beautiful 3 room. After that, anak dia jual beli rumah, jual 4 bilik, upgrade to mini jumbo untuk kita juga. And also soon I think anak dia akan lagi satu akan beli rumah. Even the ex-husband pun kita dapat, sakit ke apa, semua kita still in contact. So Alhamdulillah lah, this job actually Alhamdulillah, I love it that I can bukan kerana duit aja kita nak jual beli dapat commission, tapi kita belajar daripada relationship, the love and the kasih sayang. So Alhamdulillah, thank you pada semua Rosafa client yang always have been giving us the support. Baik hati sangat. Baik hati. Jadi so semoga Allah yarhamlah tu. Semua tagline kita harap relationship sama agent dengan klien ni berterusan, akan bertambah
erat lah. Ya, dia bukan macam Ya. dah habis. Actually dah habis tu you still have to, it's called after sale service. Yes, betul. So bila orang anggap kita ni macam family, I rasa berbesar hati. That's right. Alhamdulillah. Thank you semua yang dah kasih kita support. Dan dah sedih-sedih kalau korang nak jual beli rumah, sini property shop at Simpang Kedul depan Spice, jom masuk. Kalau tidak, call lah kita di number, follow kita di Spotify, YouTube, Facebook, IG. Okay, TikTok jangan lupa. So Dan saja perjumpaan pada hari ini. Terima perjumpaan. kasih. Assalamualaikum. Nak tukar hidup, tukar suasana.